Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang bijak berkarisma, serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Izinkan saya memperdengarkan cerita yang bertajuk Di Bawah Meja Kopi. Khalid dan Mansur merupakan dua sahabat karib ketika di SMK Tengku Afzain. Mereka berdua ibarat belangkas. Mansur seorang yang agak rendah tetapi berbadan tegap. Khalid pula berkacamata, tinggi serta kurus. Namun, perbezaan itu tidak membataskan persahabatan mereka. Usai peperiksaan SPM, mereka berbual kosong tentang hala tuju mereka selepas ini. Khalid, aku tengok kau ni suka menulis. Mesti nanti kau nak jadi cikgu kan? Tanya Mansur kepada Khalid. Taklah, aku nak jadi wartawan. Wartawan? Tanya Mansur lagi. Yalah Man, aku nak jadi wartawan yang menulis tentang berita sahih dan benar yang mampu menyedarkan masyarakat kita. Semuanya tentang kebenaran Man. Teran Khalid kepada Mansur. Mansur kagum dengan sahabat karibnya itu. Dia anggap Khalid mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya berbanding dirinya sendiri. Beberapa bulan berlalu, Khalid memperoleh keputusan cemerlang dan melayakkannya untuk menyambung pelajaran di universiti tempatan dalam bidang yang diminatinya. Namun, sebaliknya untuk Mansur. Sejak itu, mereka berdua agak renggang kerana keterbatasan untuk berjumpa antara satu sama lain. Hampir 10 tahun tidak bertemu. Tiba-tiba, Khalid ternampak kelibat Mansur di kaca televisyen lengkap berpakaian seragam kebanggaan polis Diraja Malaysia PDRM. Khalid terus menghubungi Mansur. Sejak dari hari itu, dua sahabat itu sering bertemu di Kopitiam Arside. Pada satu malam, mereka bertemu lalu menikmati kopi kegemaran mereka. Khalid mengadu kepada Mansur yang dia sedang runsing dengan tugas yang beri oleh bosnya. Kenapa bos kau suruh kau tulis berita rasuah begini? Berita begitu mana orang nak baca? Baik kau tulis tentang kes skandal atau gosip artis. Cadang Mansur dengan muka yang sedikit mencebik. Engkau kena faham Man, kadar rasuah di negara kita antara tertinggi di rantau ini. Lagi-lagi bila berkait dengan anggota beruniform. Balas Khalid. Sis, jadi kau nak tuduh orang macam aku lah yang banyak makan rasuah? Nada Mansur tiba-tiba menjadi tinggi sehingga suasana menjadi tegang. Mansur agak terganggu dengan topik bualan mereka. Oleh sebab itu mereka bersurai lebih awal pada hari kejadian. Ketika dalam perjalanan ke tempat letak kereta, tiba-tiba Khalid ditahan oleh dua orang lelaki berbadan tegap. Salah seorang daripada mereka menunjukkan satu lencana. Khalid agak ketakutan tetapi masih akur dengan pelawaan tersebut. Beberapa ketika, Khalid pulang dengan hati yang berat seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar. Mansur pula menerima sebuah panggilan. Nama Lim Chokit terpampang di skrin telefonnya. Setiap kali panggilan seperti itu diterimanya, pasti akan timbul dua perasaan di hatinya. Seronok tetapi risau. Lu Mansur memang tak reti buat kerja ke? Wah suruh lu buat kerja senang sahaja. Lim menerja Mansur. Woi, apek mata sepek. Aku dah suruh semua anak buah aku senyap. Yang serbu kedai kau tu bukan dari pasukan aku. Kau ingat duit kau begitu cukup? Mansur tidak mengalah. Lim cuba bermain emosi dengan Mansur. Dia tahu amat mudah untuk mendiam ke orang seperti Mansur. Hanya menghulurkan sedikit duit kopi pun sudah memadai. Dia akhirnya menyerahkan satu sampul yang berisi duit di bawah meja mereka. Ketika Mansur cuba untuk mengambil sampul itu, dia terperasan ada sesuatu di bawah meja mereka. Bagi seorang anggota polis, dia amat kenal alat tersebut. Hish, perakam suara. Mansur terus melihat sekeliling. Matanya terhenti pada 4 orang lelaki berbadan tegap yang mendekati mereka. Mansur mula ketakutan. Kamu berdua ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan rasuah. Sila beri kerjasama.
arah seorang lelaki yang merupakan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Di luar kopitiam tersebut, ada sepasang mata yang mengintai kejadian itu. Khalid menyaksikan sahabatnya itu ditangkap oleh SPRM dan PDRM. Sebenarnya, Khalid telah membantu siasatan dengan meletak perakam suara di bawah meja tempat kebiasaan mereka melepak. Matanya berair. Lafaz "maafkan aku Mansur" terus bermain di monolognya. Keesokan harinya, Khalid membaca berita yang bertajuk "Duit kopi di bawah meja kopi". Air matanya tertumpah saat membaca nama sahabatnya di dalam berita itu. Dia menghirup saki-baki air kopi Arab yang menjadi kegemaran mereka. Helaan nafas yang berat diluahkan. "Maafkan aku." Lafaz ringkas tetapi amat berat bagaikan duri ditekak. Kini dia bersendirian. Tiada lagi Mansur, tiada lem cokit, tiada duit kopi. Hanya dia dan secawan kopi. Pengajarannya kawan-kawan, kita hendaklah sentiasa jujur dan amanah dalam melakukan apa jua kerja. Jangan pernah digelapkan dengan kemewahan dunia yang sementara. Sekian dari saya, terima kasih.